Assalamualaikum. Jumpa lagi di 6 lokasi menarik di Terengganu. Jom kita tengok. Ini sekarang kita berada di Pantai Taping, Kemasik. Tempat ni tempat baru. Nak ke pantai ni kena ikut jalan kampung sebenarnya. Boleh je buka Waze Pantai Taping, Kemasik. Ini kat sini pun ada gerai kalau nak makan. Cari jauh kalah. Air jernih lah ya. Memang jernih. Jernihnya ya. Ingatkan opah ngatuk dia jauh-jauh datang ke sini. Rupanya budak ni pun jauh juga dari Pedah Palong, Negeri Sembilan. Datang kat sini Ini opah nak tengok view sebalik bukit ni pula. Nak tengok kawasan ni. Pantai Tapin tadi kalau bermula dari batu tu lah. Sampai ke ujung tu opah nak pergi tengok. Dekat belah sini pun meriah juga. Dekat sini rupanya pun lagi banyak gerai makan. Tapi sekarang ni gerai tak buka lah sebab opah dengan atuk kan suka ronda-ronda pagi. Pantai belah-belah sini tengok dia banyak batu. Dia apa? Dia belum buka lagi. Dia ada nasi dagang kan. Tu besar dia tulis. Jalan pantai tu dia sampai sini je lah. Ke kiri dah jalan keluar. Cantiknya. Cantik. Ni opah tunjukkan view keseluruhan dari permulaan masuk. Ini kat sini kalau nak makan-makan memang tak ada masalah sebab ada je kedai ni. Tapi sebab opah datang pagi memang kedai tak buka lagi lah. Wakaf ni pun ada kalau nak duduk memang ada tempat lah. Cuma dekat sini opah tak nampak lagi ada tandas awam. Rasa kalau hari cuti padat ni sana. Boleh tahu cara lah kan. Sini dengan jalan besar dekat. Ni ada sini kawasannya kalau ikutkan landai sebab air jernih kita boleh nampak dia punya pasir. Mak ingat Celuk Tepung ni okey. Kawasan dia bukannya panjang sangat, pendek aja tapi sangat menarik. Opah suka sangat. Okey, sekarang kita dah sampai ke Pantai Menara, Kampung Gong Balai, Mercang. Inilah nama tempat ni Tempat ni opah terjumpa masa opah main redah aja dengan atuk. Masuk-masuk tengok. Cantik pula tempat ni. Okey, jomlah kita tengok view sekitarnya macam mana. Nak masuk kat sini memang tak ada papan tanda tulis dekat jalan besar tu. Cuma masa kebetulan opah dengan atuk lalu, opah nampak lorong menghala ke pantai. Jadi opah dengan atuk redah je masuk nak tengok apa ada. Di laluan yang sama dari jauh opah nampak lagi satu tempat macam menarik. Apa lagi opah dengan atuk memang menanti-nantikan lah tengok tempat baru.
Dari jauh dah nampak dah macam ada kain rentang tulis sesuatu. Jom kita tengok apa dia. Nampak tepi pantai tu ada juga kursi meja. Kita boleh duduk. Taman Gong Balai milik komuniti. Oh, dia orang lah yang buat ni. Sotong ni ada. Mana? Tu. Mana sotong? I love. Oh, ada sotong. Bila terpandang tempat-tempat macam ni menarik ni, rasa nak melepak lama. Tapi apakan daya, masa ni dah tak mengizinkan sebab kami tak ada perancangan nak kat sini kan. Kami ada urusan lain lagi pula. Tak dapatlah nak melepak kat sini. Tapi Opah suka suasana tempat ni. Ni atuk tengah nak bergambar-gambar buat kenangan. Dekat sini, Opah rasa masuk walaupun sekejap. Tapi dia rasa selesa. Lagi satu mungkin sebab Opah tengok kawasan ni bersih kot. Sebab Opah tak suka kalau kawasan tu berserabut. Kalau berserabut, Allah, sakit jiwa Opah tengok . Okey, jom kita teruskan lagi. Kita tengok apa yang ada menarik di sekitar pantai ni. Ini masa dekat luar, atuk jumpa orang jual air nira. Sepanjang jalan banyak orang jual air nira kawasan ni. Atuk pun apa lagi, belilah. Opah panggil air ni air tuak. Tu Opah tak nak minum, atuk je minum. Opah, nak rasa Laluan masuk ni dari Sekolah Kebangsaan Gong Balai. Inilah nama tempatnya, Muara Park Gong Balai, tempat baru. Ini pun kami jumpa tempat ni masa kami redah-redah kawasan pantai, terjumpa tempat ni. air memang jernih. Ni Atuk cakap betul punya, air jernih. Air dia sebenarnya bersih. Dia jernih. Kau mau belah-belah Laut Cina Selatan ni, air dia memang jernih benar kau mau. Masa Opah sampai ni, air tengah kering. Air tengah surut. Kalau air pasang tu, tempat ni lagi menarik ni. Tempat ni baru sesangat. Itu yang dia masih ada macam tunggu-tunggu kayu ni lagi ni. Tapi owner tu cakap tadi akan dibersihkan dalam masa terdekat ni. Ni dia. Kalau datang kemari tak usah risau. Nak berkemah, ada tempat kemah. Surau sini ada, tandas ada, nak makan. Cakap aje. Nampak tu. Ayam goreng RM1. Mana kau orang nak cari? Tengok atuk lah. Okey, yang ini yang kecilnya sihat lagi, alhamdulillah. Inilah kolamnya yang RM5 ni. Ui, besar. Boleh. Okey. Ini dia kata nak buat menara. Menara buat macam menara tinjau. Harap-harap nanti Opah berkesempatan lah melihat bila dah siap tempat ni. Macam pohon. Dia buat melampau-lampau sangat. Ni kita nak bersih ni. Mak nak tengok dekat. Rasa setakat ni saya duk saya lagi nak tepang boleh lah. Mak saya baru buka 2 bulan baru nak buat menara. Saya baru buat 2 bulan baru. Habis kalau orang kata nak berkemah, tandas macam mana ada? Tandas. Tandas. Ada? Oh, ada. Itu untuk sewa sekali lah tu. Tu ni. Tu yang tu. Apa tu? Tu ATV. ATV. ATV RM10 RM15. RM10, RM15. Mandi tu pula. Mandi RM5. RM5. Siapa puas. Mari pagi petang. RM5 sampai puas. Kolam tu. Kolam dengan ni sama lah. RM5. Sampai Kolam puas. dengan Soalan. ni super-duper. Tempat ni esok kalau dah siap sepenuhnya, pasti menarik ni. Jom kita ke lokasi seterusnya. Okey, sekarang kita dekat Mercang Lestari pula.
Nak ke sini pun bukan ada perancangan. Tu jambatan tu boleh pergi ke seberang, tapi sayang kereta tak boleh lalu. Kalau kereta boleh lalu, bolehlah opah pergi ke seberang sana. Kalau nak berjalan memang tak lah. Ni tengok alur sungai dia. Cantik juga dekat sini. Korang oi. Memang cantik lah kalau nampak macam ni. Air dia tak keruh. Itu yang buat sungai ni nampak cantik. Atuk cakap dekat situ banyak ikan. Tu dia tengok ikan tu lah. Dia macam heran sikit. Atuk ni memang lah bab ikan ni dia memang suka berbenur. Ni lah dia jambatan dia. Kecil berbenur Kau mau tengok lah. Benur jambatannya pun Jeti Kemercang Glampin ada tulis kat situ. Belah sini tengok banyak bot-bot kecil berlabuh dekat sini. Macam tempat nelayan aja tempat ni Ni kita berhenti dekat situ kejap ya. Alamak, atuk parking dekat dengan unggun api ni, asap mengalir ke sini pula. Ni atuk bertanya info tempat ni lah dengan budak-budak ni. Nak tahu maklumat bersikit kan. Pandang dari sini nampak sebelah sana nampak ada gazebo. Banyak gazebo macam ada menara tinjau. Alangkah bestnya kalau kenderaan boleh pergi lepas ke belah sana kan. Ini kenderaan tak boleh lepas, memang opah takkan sampai lah ke sana. Nak berjalan-jalan ke, naik bot ke, memang opah tak lah. Nak ndak naik bot lagi opah seram. Ngomong ngecang dia benar kan. Cantik lah. Tapi kalau yang kau dapat Hamilton ni murah sikit. Itu kalau kita pergi sana, terpaksa jalan kaki je lah tu kan. Naik bot dia ada. Naik bot. Sebab dia fasiliti dia RM3 seorang dia cah. Fasiliti tu naik bot, anda apa dia cah. RM3 dah suku dah tu. Tapak? Tapak suku pula, kemah suku pula. Ni panggil fasiliti. Untuk naik bot, untuk tanda apa surau, apa api. Sekali dah package dah. Package. Dia suku tu dia cah. Bangku ni kalau pagi-pagi atau petang-petang okey lah kot nak melepak. Kalau tengah hari macam ni tumpah kau mau panas. Panas menehing. Pandang dari belah sini pun dah nampak menarik kawasan seberang sana tu. Kalau pergi seberang sana tu lagi remaknya nampak best. Sebab sebelah laut, sebelah ni sungai. Terima kasih Layan. Terima kasih Layan. Tak lama pun opah dengan atuk kat sini sekadar nak melihat. Lepas tu kami bergerak lah ke tempat seterusnya. Dapat jugalah melihat view kat sini. Alhamdulillah. Jumpa lagi lah satu kawasan tempat menarik di Mercang ni. Okey, sekarang kita dah tiba di pantai Kuala Kerteh. Jom kita tengok view dekat sini macam mana. Tempat ni tak kurang juga menarik sebab dia ada menara tinjau, dia ada kuala, dia ada pantai. Dalam satu tempat dia berkumpul, semua ada. Ada tapak caravan. Jom kita tengok. Tak ada berserabut. Opah ni kalau serabut-serabut sangat kawasan tu memang opah tak berapa berkenan sikit lah. Ini kalau nak dikatakan tidur sini pun opah sanggup. Ni antara sungai dengan laut ni. Airnya pun hijau je. Memang tenang mandang air hijau ni. Tempat nak bersantai pun ada kat sini. Opah pun tak lepaskan peluang melepak di sini. Berangan-angan nak berkemper di sini. Di sini memang tempat kemper. Nampak? Belakang atuk tu pantai. Kat situ nak mandi boleh juga. Best juga pantai dia. Di bawah pokok ru ni biasanya orang berkemah dekat situ kalau family sebab redup.
Okey, sebelum nak keluar, opah pandang sekali lagi lah view sungai ni cantik betul. Masa nak keluar tu terpandang orang ni tengah mengagihkan sotong. Mak Datuk. Oh. 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 Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian lah ni. Okey, itu dia tukang baginya. Oh, inilah dia toke dia, bos dia. Tu dia. Tengok pun terliur ni. Rupanya dari sini pun orang ada pergi naik bot untuk mencadat sotong tengah laut. Ni dia orang ni baru balik lah. Atuk ni kalau jenis-jenis macam ni dia memang pantang sikit. Mulalah dia jadi wartawan penyebok dia tu. Okeylah, kita bergerak ke lokasi seterusnya. Nampak dekat sini gerai-gerai makan buka, tandas pun buka. Walaupun time ni tak ramai orang tapi semua kemudahan dia buka dekat sini. Masa kami lalu jalan besar kami terjumpalah buah naga murah sebiji RM1. Sekarang jual dekat Masjid Liga, Maman. Yang ni dekat sini masih. Kita jumpa lagi tu. Terima kasih banyak. Sama, jumpa lagi. Buah limau tu toke tu bagi peri je. Alhamdulillah. Lepas tu terjumpalah orang nak pergi Mekah ni berjalan budak Indonesia. Siap dengan barang-barang dia ni Jamil dengan Atuk. Jamil dengan Atuk. Saya dah Atuk dah ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat sampai selamat. Dia pasal sabar. Tahu, faham saya. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.